Sebab apa, saya pun dulu pernah dibuli. Semalam saya ada baca satu artikel yang menyatakan pencen tentera masuk jadi warden di asrama tersebut. This is my personal experience lah. Saya dulu salah seorang pelajar amanah yatim di asrama Kuang. Lepas habis form 6 saja, saya dipanggil untuk berkhidmat sementara sebagai warden. Saya pernah juga bekerjasama dengan seorang warden tentera daripada kamp Sungai Buloh, tak silap. Tak lama kemudian, warden tentera tu dia macam, saya tak pasti dia tak tahan ke, dia macam tak boleh masuk dengan budak-budak ni, and then dia keluar. Sebab kalau korang nak tahu, tentera ni diprogramkan dan dilatih untuk melatih seorang tentera, bukan melatih orang-orang awam macam kita biasa ni. Sebab apa, koman diorang ataupun arahan diorang lain daripada yang lain yang kita biasa gunakan lah. Bila warden tentera tu masuk dalam asrama damai ni, dia macam tak boleh nak in budak-budak kecil daripada darjah 1 sampai darjah 6, form 1 sampai form 5 kan. Dan saya sebagai seorang pelajar situ, saya tahu apa yang diorang tak suka, saya tahu diorang apa yang diorang suka, perangai diorang macam mana waktu diorang beraya, waktu diorang buat perangai dan sebagainya. Kalau Datuk Ashraf Wajdi nak juga cuba untuk method warden tentera ni, boleh, tak ada masalah. Cumanya keberkesanan tu kita tak tahu setakat mana. Apa yang Datuk Ashraf Wajdi ketengahkan konsep Yuta Shugo ni, memang saya sangat setuju lah. Kau bully and then kau keluar, okay, get lost. Dah tak ada kompromi, dah tak ada nak bincang-bincang, tak ada, you get lost. Kita pantau lah anak-anak kita. Dan saya juga ada anak buah di asrama. Tak pernah saya tinggalkan nasihat kalau kena bully ataupun hampir nak dibuli, bagi tahu cikgu, okay, bagi tahu ustaz ke, bagi tahu cikgu ke, ataupun maklumlah kepada pihak atasan sekolah tersebut.